Dah boleh potong. Guys, apa boleh tak? Yo. Yang anak punya. Saya lagi satu. Hai guys. Tada. Main coinnya ni je sebenarnya. Apa nama dia tadi? Tak tahu lah. Dia ada some chicken, prawn dengan mushroom. Dim sum. Macam tak rasa pedas tak ada untuk panas ke pedas? Tak. Masa aku benda ni untuk kau tak lepas Arab. Jom makan dim sum ni. Neri. Apa pakai chopstick? Ya tahu. Ini apa ni? Kau suka ni kan? Tapi kita tu begini. Aku rasa begini lah. Terus mak smell dia. Dia. Ada. Jadi aku nak kat sini tak. Apa tak? Dia maku tapi pada makan nasi clean. Ni. Tak Allah. Tada. Mana? Aku tak tahu Uniqlo punya size chart. Tada. Isi. Target. Sekian. Lepas ni kau yang ni. Buka. Jadilah dia besar. Korang tengok ni. Dia lepas tu dah page belakang ni. Korang boleh macam dia bagi promen. Lepas tu korang boleh lukis sendiri. Jadi korang kena jadi kreatif. Jadi tu bagus tak untuk critical thinking. Cantik lah, ada banyak. Tada. Guys, pun sini. Sorry. Sekarang masih dekat Bandar Ais. Tada. So cantik.
Mana dengan Elisa tengah tengok gelang. Tada! Bali. Bali. Yang mana? Ada. Wow. Macam kalau kedua macam halaman ni. Tapi dia punya apa? Tapi Ruby macam tu lah. Apa travel? Kalau pakai dia macam beda lah. Should you buy? Tapi tu macam hello. Ini apa ke? Should I buy or not? Photo. Sekarang kat button on sekarang. Yang mana? Hey guys, mana nak beli perfume? I got my bag. Korang. Bau. Wangi guys, perfume dia. I got my bag. Akhirnya ada yang warna purple. Finally. Ini binti kakak. Tak, dia warna ni. Dan akhirnya dia ada warna purple. Wah. Selama ni dia tak ada warna purple. Sebab kat Elisa. Thank you. Go. Guys, kita orang baru keluar wayang. Kita nak cerita Papa Zolo. So sekarang ni nak rate the movie. We start with Elisa. Okay. Okay. Ana pula. Six kan? Ini sama juga. Dia tak terlalu boring, tapi okey lah. Sebab sebelum ni tak pernah tengok cartoon kat movie. Kat cinema, so I give 7. Stop. Kalau nak tengok. Original stick tak ada. Yang Fraser je kita ada. Tak. Original stick tak ada. Terima kasih dua-dua.